Ni lori siapa? Bagi dia pandu. Warga asing tiada lesen, kita pula yang berisiko. Baru-baru ni banyak kita dengar pasal kemalangan yang melibatkan lori yang mengakibatkan kehilangan jiwa. Rupanya ada juga majikan-majikan yang tidak prihatin perkara ni. Mereka sanggup bagi warga asing pula bawa lori tanpa lesen dan juga GDL. Yang akan tanggung risikonya kita kalau terjadinya kemalangan. Jangan pandang mudah soal ni. Jom kita tengok video ni. Orang mana? Orang Bangladesh. Mana lesen GDL? Dia tak ada. Tak ada, mana boleh bawa lori? Saya tak bawa. Siapa bawa lori? Abang Melayu. Nama Yusri bin. Nampak you seorang duduk kat sini pasal apa? Ya, saya mau isi Mia, saya balik. Mana boleh bawa? Ya, Tak boleh bawa. Saya tak dapat, saya tak dapat. Saya pun tak bawa lori. Tak boleh bawa. Saya tahu tuan. Saya tak bawa lori. Okey. Ni daripada stesen minyak ni siapa bawa lori? Ini sekarang saya bawa. Habis tu? Bukan you bawa juga ni? Iya, ya betul. Itu abang. Dia kerja, dia pensiun, dia kerja. You tak kisah siapa pun. You tak boleh bawa lori. Iya, saya bawa. Saya memang tak bawa lori. You tak bawa lori, you tak pergi tempat you ni. Tadi you kena bawa kan? Iya, betul. Sekarang ni you bawa kan? Iya, saya foreman. Saya kerja foreman. Saya dekat store. Jangan bawa lori dah. Iya, tuan. Saya tahu. Saya tak bawa lori. Tak bawa lori apa? Sat lagi yang bawa lori kan? Iya, betul. Nah, ini sekarang saya bawa. Ini betul. Jangan